stage lah. Sebab program santai ni untuk kita rekodkan dan juga kita paparkan ke ni. Okey, untuk maklumat sekejap mic. Okey, untuk makluman semua, program ni kita akan adakan secara santai dan mungkin ada soalan-soalan yang mungkin akan disampaikan kepada Prof, dan sesi perkongsian ni adalah salah satu usaha strategik UiTM Cabang Kelantan untuk berkongsi kaedah ataupun kaedah ataupun macam mana tips-tips untuk warga UiTM Cawangan Kelantan khususnya dan UiTM keseluruhan untuk memohon kenaikan pangkat ke DS14. Okey. So kita akan mulakan secara rasmi program yang akan berlangsung dalam tempoh 44 minit saja. Sebab saya difahamkan tim daripada ISEP akan terus ke Terengganu selepas ni ya. Dan UiTM Kelantan juga akan ada program ke KB sekejap lagi. Ya. Ya. Okey, alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, Profesor Dr. Faizah Abdul Majid, Ketua Eksekutif ISEP UiTM. Sebenarnya yang berbahagia, Rektor UiTM Cabang Kelantan, Profesor Muhammad Afandi, dan barisan jawatankuasa eksekutif serta barisan rombongan ISEP daripada UiTM Shah Alam. Saya dengan ini mengalu-alukan kehadiran semua ke program sesi perkongsian kenaikan pangkat pensyarah Jom ke DS14. Okay, ini adalah satu inisiatif untuk menyokong aspirasi pensyarah untuk melonjakkan kerjaya akademik ke tahap yang lebih tinggi dengan satu sesi perkongsian secara santai yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Prof bersama-sama dengan rektor dan juga timbalan rektor Hal Akademik kita pada hari ini. Okey, untuk makluman semua, program ini kita akan rakamkan dan kita akan paparkan di YouTube UiTM Cawangan Kelantan secara rasmi. So sekiranya ada soalan ataupun sekiranya ada perbincangan yang mungkin boleh disampaikan oleh mungkin nak tanya direct kepada ahli panel kita, ataupun pihak pengurusan UiTM Cawangan Kelantan ingin mengesyorkan apa-apa cadangan lain direct kepada pihak pengurusan dan juga ahli panel kita, boleh diajukan secara teruslah dalam sesi rakaman ini. So kita akan rakamkan dan kita akan paparkan di YouTube secara direct insya-Allah. Okay, so dengan ini program menyerahkan kepada Yang Berbahagia Prof untuk meneruskan sesi perkongsian fokus khusus ke kenaikan pangkat Jom ke DS14. Terima kasih. Nak tunggu lagi ke atau boleh mula? Boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amal ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la tamim bil khair. Okey, pertama sekali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara pengacara majlis kerana telah membuka tirai dengan memperkenalkan sesi santai. Dimaklumkan ni sesi santai, saya pun confirm dengan Prof Rektor santai. Bila santai tu tiba-tiba saya pun duduk kat belakang lah bersandar. Santai kan? Kalau dia macam official tu dah kena duduk macam ni kan, macam Permaisuri Selangor pula dia rasa. Tapi dia santai, saya pun bersandar sikit lah. Jadi kita santai, saya harap masing-masing ada minda yang terbuka, hati yang berlapang dada. Sebab apa yang saya nak kongsikan ini pun nama pun sesi perkongsian adalah berdasarkan pengalaman saya selaku pengurusi gugusan Sains Sosial dan Kemanusiaan daripada tahun 2017.
Jadi dah hampir berapa tahun dah tu? 8 tahun kan? Saya menjadi pengerusi gugusan, dan makna kata semua profesor ataupun profesor madya yang naik dalam tempoh tersebut adalah ketika kepengurusian saya. Namun ada juga yang kecundang tak lepas dekat peringkat temuduga, itu di luar kawalan saya, kerana yang dalam kawalan saya selaku pengerusi adalah di gugusan itu. Tapi kalau dah pergi ke temuduga tu, maknanya pengerusinya adalah Datuk BC ataupun TNC, dan terkini pengerusinya adalah ahli LPU. Jadi ada, kalau semak, kalau buka dekat BHEA download, you akan nampak beberapa perkeliling-perkeliling dan dasar-dasar yang terkini dari masa ke semasa, di mana untuk menemuduga VK7 pengerusinya adalah LPU member. One of them appointed either Datuk Arif ataupun Datuk Umar Sharif, bukan VC kita yang jadi pengerusi, tapi ahlinya akan ada VC dan akan ada panel-panel yang dijemput. Dan alhamdulillah baru-baru ini saya telah dilantik sebagai panel menemuduga VK7 juga. Adalah pengalaman, boleh kongsi, kalau nak tahu bolehlah saya share, tak banyak, baru dilantik. Namun sebagai pengurusi gugusan tu, insya-Allah dari segi dokumentasi apa yang saya lihat di peringkat gugusan itu, alhamdulillah Prof Rektor pun mantan ahli jawatankuasa kesepakaran gugusan sains sosial. Jadi saya rasa kalau nak terima soalan daripada saudara dan saudari itu, bolehlah saya serahkan pada Prof Rektor juga untuk menjawabnya. Okey, insya-Allah saya teruskan. Terima kasih atas poster ni, disediakan oleh pihak korporat, saya rasa korporat UiTM Johor Kelantan. Benda ni pun sebenarnya saya hanya tahu petang semalam kan, Prof Rektor mesej saya tanya boleh tak spend time untuk sesi ini. Jadi memandangkan Prof Rektor ni adik saya sayang dia. Jadi saya tak boleh kata tidak. Saya kata okeylah, insya-Allah Prof Rektor, saya cuba terbaik kan. Sebab mungkin cepat-cepat terus buka laptop, cari slide memang ada. Tapi saya update malam tadi sebabkan kita ada perkeliling terbaru. Dan perkeliling ini sangat berkenaan dengan rakan-rakan kita di kampus ya. Saya teruskan, inilah dia kriteria kenaikan pangkat staf Akademik Universiti Tan Sri Mara tahun 2025. Dan saya ada disclaimer ya, segala konten yang dapat dilihat sebentar lagi bukannya saya yang menghasilkannya, dia adalah daripada pejabat pendaftar sendiri. Ya, supaya insya-Allah apa yang saya sampaikan dari masa ke semasa bila dijemput untuk memberi taklimat berkenaan kenaikan pangkat ini adalah seperti yang tersirat daripada pejabat pendaftar. Okey, untuk 45 minit mendatang ini, insya-Allah inilah dia 6 perkara yang saya cuba bawakan dulu melalui sesi santai ini. Namun sungguh santai, benda ni agak berat lah, konten dia agak berat. Dan tu yang saya kata supaya kita tenang-tenang, sebab kita nak hadam benda ni, nak faham. Supaya tidak ada orang kata frustration ataupun misinterpretation ataupun confusion. Okey, now semua orang dah familiar dengan dua landing page ni kan. Nak naik pangkat, kita pergi ke kenaikan pangkat. Sebab UiTM sekarang dah tak nak dah borang-borang yang file yang tebal-tebal tu. Pergi saja ke iStaff Portal, tekanlah menu kenaikan pangkat. Dan untuk nak submit ni, dia tak perlu lagi you all sediakan dokumentasi berkotak-kotak tu. Kalau zaman dulu you all dengar profesor dulu pergi interview, dia bawa troli-troli tu kan. Tak payah lagi, sekarang semuanya dah ada dekat dalam MyETP. Maka suka saya mulakan di sini, dari masa ke semasa, apa saja yang saudara dan saudari dapat, terus upload dalam MyETP ikut 7 table yang ada itu. Jadi, dalam kata lain, bila dah tiba rasa nak klik kenaikan pangkat tu, tak payah terhuru-hara nak cari data. Sebab benda tu kita sentiasa upload. Itulah orang kata apa, bagusnya bila kita ada MyETP ini. Dia bukan untuk LMPT saja. Dia bukan untuk markah tahunan kita. Dia sebenarnya lebih pada laluan kerjaya kita, supaya kita nampak kekuatan kita di mana. Dan kalau MyETP ni dia ada 4 track yang boleh dipilih. Dan sebenarnya boleh bermain-main dengan track tersebut, nak tengok markah mana paling tinggi. Dan ada track yang sebenarnya saya suka cadangkan, jangan ambil kecuali you are confident. Ya, ada track yang saya rasa jangan ambil kecuali you confident. But of course refer pada ketua PTJ, boleh bincang dengan Prof Rektor sekiranya sesuai atau tidak sesuai track yang ingin diambil itu. Alright. Ada sebab saya cakap begitu, kerana kalau lepas pun dekat peringkat gugusan, takut sangkut dekat temuduga. Okey, saya teruskan. Okey, jawatan kuasa. Okey, kalau you all ingat hanya berakhir pada Prof Rektor, tidak. Dia ada banyak jawatan kuasa. So ada 5 jawatan kuasa ya. Sebelum you get
surat lantikan sebagai Profesor Madya ataupun Profesor itu, dia pertama kali, yang pertama tu adalah untuk kanan, pensyarah kanan. Jawatankuasa teknikal kenaikan pangkat. Jadi yang ini di luar skop kita. Saya tak nak ulas banyak di situ. Tapi untuk Profesor Madya dan ke atas, memanglah jawatankuasa yang nombor 2 tu wajib. Memang kena melalui jawatankuasa kenaikan pangkat peringkat gugusan. Jadi tadi daripada pemberangan Prof Rektor, saya tahu ramai daripada social science, tapi ada juga daripada SNT, contoh daripada IM dan juga daripada FSKM, kan, yang dan pengurusan accountancy dengan bisnes pun ada. Namun dari FSSR ke undang-undang ke, tentu sekali you should know where you belong lah. Jangan pula pergi hantar kat gugusan yang salah. So jawatan kesayangan pangkat peringkat gugusan tu akan menilai dokumentasi tersebut. Namun sebelum sampai ke peringkat gugusan, di kampus kan ada jawatankuasa kesepakaran, maka permohonan saudara-saudara itu akan melalui jawatankuasa kesepakaran yang dipengerusikan oleh Prof Rektor sendiri. Untuk DS14. Untuk VK7 sebenarnya dia memang boleh terus ke gugusan, namun kenalah juga melalui pejabat Prof Rektor sebab ada satu kriteria di mana Prof Rektor akan membuat penilaian dia selaku ketua PTJ. Selain dia memberi blessing dia lah, blessing, consent, dia tetap juga perlu membuat penilaian kepribadian terutamanya. Jadi makna kata walaupun tidak melalui jawatankuasa kesepakaran, perlu melalui Prof Rektor untuk VK7. Seterusnya, kita ada jawatankuasa penilai. Kenapa you all jangan terlepas pandang pengisytiharan harta. Setiap berapa tahun kena isytihar harta tu? 5 tahun. Bagus. Jangan lupa blacklist ke tak blacklist dekat bank. Dengan bank negara pun kena clear. Jangan lupa kita juga pergi pada integriti. Semakkan integriti pun dibuat jawatankuasa penilai ini. Dia orang senyap je, dia orang tak cakap. You all dah submit kan? Sebenarnya macam-macam cerita berlaku di balik tirai itu. Bahagian kemajuan kerjaya dia lipas kudung. Dia kena contact unit integriti, dia akan contact PT-PTN kalau ada meminjam duit PT-PTN nak tengok clear ke ataupun good paymaster ke, Wallahualam ya. Dan kita ada jawatankuasa panel penilai luar. Setiap Profesor Madya to be dan ke atas, Profesor, dia perlu ada sekurang-kurangnya 2 penilai luar. Empunya diri boleh mencadangkan, tapi keputusan akhir adalah ketua PTJ. Rektor akan memberikan nama tersebut kepada BKK, di mana BKK akan kontak menghubungi nama yang disenaraikan sebagai penilai luar itu dan mereka akan membaca sampel penerbitan. Alright? Jadi, dan mereka ada satu laporan yang perlu panel penilai luar ini isikan sebelum boleh dibawa ke temuduga. Jadi, penilai luar itu diserentak dengan gugusan. Kalau gugusan lepas, tiba-tiba penilai luar macam tak happy dengan penerbitan. Sangkutlah. Tapi kalau dua-dua lepas, nama pun terus ke temuduga. So far so good? Boleh teruskan punca kuasa. Yang ini sangat penting. Minta maaf, ada sedikit data yang sangat penting yang perlu saudara dan saudari hadam supaya faham. Bila hantar tu tak rasa frust lah bila dipulangkan semula. Ini adalah punca kuasa kita sehingga kini bila kita dah jadi UiTM dan kita dah ada KPI kita, ranking kita kat tempat mana, bidang kita pun dah ada ranking semua tu kan. Jadi ini adalah punca-punca kuasa yang kita guna pakai di peringkat gugusan termasuk di peringkat panel penemuduga. Saya suka mencadangkan saudara dan saudari tolong baca nombor 8. Garis panduan kenaikan pangkat pindaan staf akademik tahun 2020. Perlu faham. Dia ada data dia ada penerangan untuk setiap track. Ada 4 track kan? 4 track tu dia ada garis panduannya. Jangan lupa baca nombor 6 dan nombor 7 sebab yang ini adalah kesetaraan penyeliaan. Kesetaraan penyeliaan itu penting dan ada juga yang berkaitan dengan servicing berada di sini. Tada, alamat kecil Saya ingatkan kalau layarnya besar dapat lihat, tapi senang aja. Pergi ke laman sesawang DHA, pergi dia landing page terus download. Cari ini. Dia yang terkini. Untuk tahun 2025 dia pergi dekat bawah sekali. Download itu. Baca yang latar belakang nombor 4 itu. Ya, untuk makluman ya, maksud di sini terma term servicing sudah tidak ada lagi. Jadi bila saudara dan saudari ingin memohon,
kenaikan pangkat, Profesor Madya, dan ke atas tidak lagi dianggap sebagai pensyarah servicing. No more. Berkeliling ini. Alright. Jadi dekat sini, terkini yang saya highlight warna kuning tu, bermula bila terma servicing ini? Bermula 1 Januari 2024. Sekarang kita dah Julai 2025. Dah setahun 7 bulan tidak ada lagi terma servicing. Jadi kalau nak tengok garis panduan dulu-dulu yang ada pasal servicing tu dah obsolete, secara mutlak terbatal. Okey, so yang ini terkini Okey, sebab itu saudara-saudari kena faham apa yang perlu dilakukan memandangkan tak boleh lagi claim you are servicing. Okey, ini adalah kesetaraan. Bila tiada lagi servicing itu, ketika ada servicing, kita buat kesetaraan. Ada 3 laluan kesetaraan. Bila normal term servicing, kita sediakan 12 laluan kesetaraan. Setara dengan penyelia kepada seorang PhD secara penyelidikan. Kalau tak ada, itulah disetarakan. Contoh, tak ada sebagai penyelia utama pelajar PhD, ada 2 penyelia bersama sebagai penyelia bersama untuk PhD diterima. Begitu juga kita ada mixed mode pun kita terima. Tengoklah I think this table is very easy to understand. Waimah kerja kursus masters pun kita terima. Alright, untuk memohon ke DS14, kalau tak ada PhD student, tak ada penyelia bersama PhD level, boleh ke masters. Tak ada penyelidikan, boleh ke mixed mode. Tak ada ke mixed mode, boleh coursework. Jadi berapa bilangan pelajarnya? Itu yang dekat setara bawah sekali, 12. 5 orang pelajar master secara kerja khusus, di mana saudara dan saudari adalah penyelianya dan sekurang-kurangnya mereka mendapat B+. So, masters kan tak boleh dapat C. Kan? Masters kan kena B. So mereka ni kena B+. 5 orang dah boleh apply Profesor Madya. Okey? Saya teruskan. Syarat am. Clear tak syarat am ni? Tak payahlah saya panjang lebar ni semua clear lah, clear cut bukan 6 aja, ada lagi 9. Yang penting tu nombor 9 tu diperaku oleh ketua jabatan. Kalau ketua jabatan tak peraku, gugusan tak boleh terima. Alright? Yang ini itu yang saya kata kena bebas daripada senarai hitam. Kadang-kadang orang terlepas pandang benda ni. Okey, kriteria penilaian. Okey, dekat MyATP dia ada all this familiar lah kan. Ada 7 perkara. Ini yang kita kata 7 bakul. 7 bakul ni kena lepas markah minima dia. Kalau salah satu bakul ni markah minima tak lepas, dia tak akan jadi hijau semua. Tapi saya harus maklumkan pada saudara dan saudari, walaupun dah hijau semua, datang kat gugusan pernah tolak. In fact, memang kita tolak. Kenapa? Kita lihat kualiti. Alright, dan bila you all terima, you upset. Apa ni? Pulangkan. Kita dah memenuhi semua kriteria. Semua dah hijau ni. I have to tell you with a pinch of salt, understand it's just a system. Dia tidak ada akal. Dia tidak ada wisdom untuk memastikan ini adalah the right dokumentasi. Contoh, dekat bahagian penerbitan, you put one paper there, is proceeding. Sistem akan baca, tick 1. Maksud dia nampak penerbitan. You letak 5 proceeding. You letak 7 proceeding. Hijau. Sebab dah ada 7, dia kira bilangan. Dia tak tahu benda tu apa. Waimah you letak kertas kosong pun dia kira 1. Itu bahayanya MyATP. Macam kita buat LHDN, so it's self-declaration. Jadi pastikan you understand penerbitan tu apa. Kejap lagi saya akan ceritalah penerbitan tu apa Lagi satu selalu sangkut adalah dekat bahagian inovasi dan juga kepakaran. Selalu sangkut double counting. Tidak boleh letak benda yang sama dekat table 3 kepakaran dengan dekat table 4 dekat inovasi. Dia kena benda yang berbeza. Bila dia double counting, sistem akan baca tick hijau. Sebab dia tak boleh bezakan you have already put that earlier. Sebab sistem ni dia belum ada artificial intelligence untuk mengatakan this is not you cannot put this because you have already put it somewhere else. Tak ada. Sistem kita belum sampai level canggih AI di situ lagi lah. Jadi you need to understand why bila sampai kat gugusan kita yang terpaksa jadi AI tersebut. Jadi what we did Prof Fendi setuju, kita buka satu persatu. Kita tengok okey, dan penerbitan itu kena dalam bidang you all. Ada yang tulis sebab dia ada kawan dia dekat fakulti tak mana dan kawan dia kata okay, I put your name as a co-author. Dan you pun happy. Bila sampai pada kami tengok dia ni contoh dia ni fakulti undang-undang tapi ini bahasa
penulisan ni co-author sebagai kat mana dia sebagai pakar bidang undang-undang dalam artikel bahasa ni. Tak nampak. Jadi kita, okey keluarkan. Tak terima. Jadi sekretariat pun akan merahkan ke, akan kuningkan ke. So that's why bila you all terima kan dia ada colour-colour kan. Sebab that is how we discuss at gugusan. Jadi bukan saja kita tengok bidang. Kita tengok pula dari segi authorship itu. You claim you are the main author. Or you claim you are the corresponding author. Jadi itu pun kita akan tengok balik berkenaan ke. So normally we become corresponding author bila penulis itu adalah pelajar kita. Dan sebenarnya memang selayaknya you are the corresponding author. Kenapa? Sebab hak milik artikel itu akan dipegang oleh corresponding author yang merupakan warga UiTM. Kalau corresponding author tu student, dia tamat masters dia tamat PhD dia balik institusi dia, kita dah hilang markah kita kat situ. Jadi sebenarnya ada baiknya markah corresponding lebih tinggi daripada main author. Faham So bila pelajar, please make sure pelajar punya nama dulu. Jadi bila datang pada kami, nama you dulu, ni PhD student dan kita nampak, kita tengok pula telah menggraduatkan pelajar. Title dia adalah title dekat artikel tu. Dan kita, how can dia jadi main author? Jadi itu pun kita tak kira tendang sebab integrity. Dan kat situ kita dah worry. Kalau kita lepaskan, dia pergi interview, panel temuduga ni dia tengok title you. Dan dia akan, ini pengalaman di temuduga pula. Dia akan tanya pasal, yang akan tanya TNC penyelidikan lah, Prof Azhar. Dia akan tanya relevannya you sebagai penulis dalam bidang dan relevannya you sebagai main author. So please be careful. Kenapa kadang-kadang dekat interview boleh terlepas. Pada kami kadang kita lepaskan tapi dekat panel temuduga tancok lah jadinya. So tengok semula relevan sebagai pakar bidang dalam paper itu dan juga susunan author tersebut. Saya suka mencadangkan jangan rebut main author. Biar student main author but you are the corresponding author. Kebetulan corresponding author markah lebih tinggi untuk Setara ke Myra ke sebenarnya dia lebih bermakna. Alright, main author when you are really the main author datang daripada geran penyelidikan masing-masing contohnya ya. Okey, lagi satu. Bila ambil track PNP, kita terus Ustaz kan? Kita terus pakai table 4. Inovasi. Alright, jadi inovasi tu kita ada 4.1, 4.2 kan? Selalu kelang-kelibut antara 41 dengan 4.2. Tak boleh letak benda yang sama. Kadang-kadang what you should put at point 4.1 pergi tak kat 4.2 sebab nak penuhkan 4.2. Sebab 4.2 ni tengok balik table tu untuk memahami apa yang perlu diletak di situ. Apakah inovasi? Contoh inovasi paling terang lagi bersuluh adalah contoh MOOCs, Micro Credential, ODL. Kalau you all come up with a reference book untuk diguna semasa PNP itu pun boleh letak di situ. Tapi katakanlah Prof Rektor lantik you sebagai jawatankuasa to come up with a reference book untuk satu program baru and you put surat itu dekat kepakaran. Tapi dekat sini buku tu dia tak sebagai inovasi. Dah 2 double counting kan. Tapi kadang-kadang kita tengok balik dari segi dia we would advise sebab nanti bila pergi interview dia tak nampak you are diverse. So please be mindful, jangan nampak macam double counting lah. Faham So far so good, clear? Okay. Teruskan. Okay, inilah dia kenaikan ke DS14. Nak tanya sekarang boleh? Santai kan? Sila. Okey, bila kita inovasi, kadang-kadang you all letak menang dapat bronze ke gold, doesn't matter, even bronze pun boleh letak sertifikat tu, tapi kena ada nama dan nama produk tu. Letak dekat situ lah, dekat table 4.2. Another document where you explain what it is. Sebab nanti kita akan buka kat situ pula nak tengok apa bendanya. Sebab nanti sekretariat kita akan bukakan link tersebut nak tahu. Sebab kadang kita nampak sertifikat, what is this? And bila buka link tu yang gugusan akan question, apa kena mengena bidang dia dalam inovasi ini? Please be mindful. Inovasi dalam PNP itu mesti nampakkan bidang you. Macam saya sebut tadi lah, kenapa yang saya sebut tadi, law tu dekat dalam bahasa. Lepas tu dia orang come up with prototype, contoh ada game, language game. Itu dia orang dapat bronze lah, tak kisah dapat emas, dapat bronze.
Jadi kita tengok, itu inovasi dia ke? Dia lecturer law. Ni dapat bronze. Jadi kadang-kadang kan bila kita masuk pertandingan, it doesn't matter, dia tak siapa-siapa nak kan. Tapi bila masuk kriteria kenaikan pangkat, kita scrutinize. Jadi kena be careful tau. Jangan cacah marba just letak bagi nama tinggi mana-mana tu. Tapi betul you all sama-sama bantu. Sebab you all, I suka lah. I pun kreatif. I ni gamer. I tahu game. But then again, nak jadi profesor Madya, makna profesor tu datang daripada perkataan profess. Profess apa? In your own field. Jadi bila kita very strict dekat Profesor Madya ni, sebab bila you pergi profesor nanti, you akan penjelajahan menerokai bidang yang you profess itu must be sesuai, so that bila you pergi ke interview itu, panel akan tanya, you nak jadi profesor bidang apa? Yang itu kena be able to reply. Dan dia akan tanya, okay, kertas kerja you apa? Research you apa? Inovasi you apa? Semua ke corak ke situ? Tapi contoh yang law lecturer tadi, bagi contoh bukanlah kata ada sebagai contoh yang jelas. Jadi dia kata, tapi ini you nampaknya you pernah berlaku caca marba. Semua ada, law ada, polisi ada, accounting ada, business ada. Jadi tapi dia bilang apa sebenarnya? Jadi itu pun selalunya sangkut, dan kita akan kata pulangkan balik, we want 4 untuk jadi DS14, track PNP, 4 artikel yang betul berkaitan bidang yang you ajar. Itu selalu sangkut. Kalau nak tahu kenapa kadang-kadang staff kita selalu frust, you kata, I dah tulis banyak. Tapi masalahnya, penulisan itu tidak membantu mencerminkan bidang saudara dan saudari. Okey, kita teruskan. Inilah dia. Dah tahu sangat lah kan, saya tak payah cerita panjang lebar. Inilah dia, dah ada PhD dan sekurang-kurang 3 tahun dalam jawatan semasa. LNPT minimal 80% berturut-turut untuk 3 tahun. Kalau tengah cuti belajar ke sabbatical dia 50%. Okey, track ada 4, still kekal, tak ada berubah. Inilah syarat wajib. Okey, kita ada syarat wajib, kita ada kriteria umum, kita ada kriteria wajib. So, semua kena faham. Dan kita ada kriteria khusus. Ada 4 perkara you all kena faham. Dan semua tu you all kena fulfill. Okey, nak naik pangkat untuk syarat wajib, tak kisah track apa, ni semua kena ada. Tidak ada lagi servicing di situ. Sebelum ni ada paragraf ketiga yang untuk servicing. Sekarang ni dah bermula 1 Januari 2024, tidak lagi sistem servicing. What you can do, I imagine, dekat peringkat kampus adalah tengok yang nombor 2. Menyempurnakan penyeliaan dalam tempoh minimal 1 tahun, sekurang-kurangnya 5 pelajar sarjana secara kerja khusus dengan disertasi pelajar mencapai tahap lulus, grade B atau lebih baik. Ya, takkan dia dapat C lah. Dia dapat C, dia untuk boleh bergraduate. So insyaAllah yang ini, dan strategi you all pula. Macam mana nak ada jadi 5 pelajar secara kerja khusus untuk you all jadi penyelianya. Alright, yang itu we'll talk about it in a bit. Ya. Yang ini clinical, sebab tak ada clinical saya lompat. Okey, tadi tu adalah syarat wajib. Ini pula adalah kriteria umum. Biasalah nak kena buat teaching portfolio, you kena penuhi ETSU, you kena at least 3 aktiviti pelajar you kena ada. SUFO mesti kena ada. SUFO markah minima adalah seperti itu, tak nak ada lab, sentiasa ada tiap-tiap tahun. Itu kriteria umum, tak ada masalah, semua orang clear. Okey, kriteria wajib. Umum, wajib pula. Ini track yang pertama. Penulisan 4 hasil akademik dalam bidang. Okey. Yang kita selalu dapat Prof Fendi will agree with us. Contoh daripada EPB. Dia guru bahasa, dia lecturer Mandarin. Dia pun keluarkanlah buku rujukan yang memang student dia pakai. Tapi buku tu dia tak terbitkan dengan UiTM Press ataupun mana-mana publishing house yang diiktiraf oleh universiti. Ada banyaklah, Pelanduk lah, ada entah apa-apa lagi lah nama-nama kan. Dan dia letak kat situ, and that is where kita akan keluarkan. Sebab dia tidak diiktiraf oleh universiti. Nak tahu apakah yang diiktiraf oleh universiti? Yang tersenarai dalam MIPTA. MIPTA kan? Itu yang ada dalam MAPIM, MIPTA pula, Masya Allah. MAPIM, minta maaf, MAPIM. Jadi nak tahu senang, boleh rujuk unit, UiTM Press. Dia ada senarai MAPIM tersebut. Nak tahu macam mana? Semua penerbit universiti awam kita terima. Alright. Jadi kalau daripada nama pelik-pelik tu, Pelanduk lah, Kancil lah, semua tu tidak dalam MAPIM tak terima. Walaupun memang you make your student use. Allahualam .
Dan bila ada 4 hasil akademik tu, sekurang-kurangnya kalau bukan semua, sekurang-kurang 2 mesti dalam bidang yang you all ajar. Apa yang you all ajar tu, you must write an article on teaching and learning. Selalu sangkut, dia minta track PNP tapi artikel dia bukan teaching and learning. Dia cakap pasal benda yang general, benda yang Jadi itu pun kita tolak. And setiap tahun mesti ada 1, tak boleh lapse. Katakan tahun 2023 dia ada 2. Tahun 2024 dia tak ada. Tahun 2025 dia ada 2. Dah cukup 4. Tapi dia dah lapse tahun 2023. Atau 24 tadi. Tak lengkap lah. You kena tunggu tahun depan. Dia kena 3 tahun tu tak boleh lapse. Yang ini pun selalu orang frust. Dia kata saya dah cukup 4. Betul. Tapi 2023 ada, 2024 tak ada, 2025 ada. Tak boleh lah. So you must make sure dan tak semesti you main author. You can be the co-author asalkan ada 4 berterusan. 3 tahun clear Dan itu A. B, mestilah menjadi pakar rujuk dalam bidang PNP di peringkat universiti ke, kebangsaan ke, antarabangsa. Okay. You all letak jadi resource person, kita tolak. Resource person kerja hakiki. You all letak jadi DRP examiner, kita tolak. DRP examiner kerja hakiki. Dia kena bukan kerja hakiki. Contoh, fakulti pendidikan panggil you daripada lecturer fakulti pengurusan pendidikan nak lihat kita punya kurikulum. Itu bidang you kan. Sebab dalam kurikulum baru kita nak ada keusahawanan lah contoh. Ada modul-modul yang mengarah pada keusahawanan. Jadi kita panggil lecturer daripada fakulti business bantu kita dekat education contoh. Ya. Yeah. Letter, correct. The letter must be there and the letter must be very clear. Spelling out, it is your bidang dalam PNP. Boleh peringkat universiti tu maksudnya bukan dekat fakulti sendiri tau. Dia kena fakulti lain. Ya? Kalau dalam fakulti sendiri selalunya bila you dilantik itu adalah kerja hakiki. Keanggotaan jawatankuasa dalam kurikulum dan etc. Apatah lagi peringkat kebangsaan dan antarabangsa sekurang-kurangnya 2. Okey, saya teruskan. Penyelidik, ya. Kalau macam MPM, dia ada guna term lain. Kita tak boleh paksa dia menulis dia tulis term pakar rujuk. Contohnya MPM dia guna pakar bidang. Okey, pakar bidang penyelidikan. Okey, yang diberi. Jadi adakah ini sama dengan term pakar rujuk? Untuk jadi pakar bidang, you mesti jadi pakar rujuk. Tak akan sampai jadi pakar bidang sekiranya tak pernah dirujuk oleh orang luar. Rujuk ni sebenarnya oleh orang luar. Itu sebab untuk kenaikan pangkat kita guna perkataan pakar bidang. Nak dapat tu you will become the pakar dalam bidang itu. Tapi that's why untuk kriteria kenaikan pangkat kita kata rujuk. Maknanya dipanggil oleh orang. Relevant, referred and recognized. 3R. Ya? Maknanya dengan pakar rujuk tu tak ada terima lagi lah. Term pakar rujuk. Pakar rujuk lah yang digunakan. Pakar bidang. Pakar bidang dalam kriteria kita kata pakar bidang. Tak, kita pakai pakar rujuk. Ya, sebab begitulah yang sebelum ni pun isunya sebab saya dah tanya lama dah benda ni. Jadi pakar bidang dan pakar rujuk. Jadi UiTM dia decide tidak terima pakar bidang tu. Sedangkan ini term yang dipakai oleh agensi luar lah, MPM, Majlis Perbesar Malaysia. Kita kena faham, memang nak dapat Profesor Madya, you adalah pakar bidang itu. Kita nak menghala ke arah pakar bidang yang direcognize oleh MPM, Majlis Profesor Negara. Tapi dalam sistem kita nak naikkan pangkat ni adalah universiti masing-masing. Jadi kita nak tahu, are you being referred? Adakah anda dirujuk oleh orang luar? Jadi pakar rujuk tu penting. Itu sebab memang kita nak menghala, nak groom you to become pakar bidang. Yeah? And part of the grooming is that you are also called by others. Jadi untuk kenaikan pangkat purposes, kita guna terminologi pakar rujuk. Ya? Yeah? Sebab nanti insyaAllah you will become the pakar bidang. Yang seperti mana MPM guna itulah. Yang ini untuk purpose kenaikan pangkat. Okay, glossary, kata apa, operational definition je lah. Macam kita buat Masters and PhD dulu kan, kita kena clear dengan OD kita, operational definition. Apakah kita, untuk kriteria kenaikan pangkat, apa yang kita nak measure. Alright, jadi pakar rujuk tu supaya kita tahu, dia juga dipanggil oleh orang luar, pihak luar. Okay, saya teruskan boleh? Okay, kriteria wajib pengamal profesional. Kat sini ada pakar, apa nama tadi? Buat logam, seni halus logam. Yang itu, saya rasa mungkin di sini ada potential untuk ambil kaedah ketiga iaitu pengamal profesional. Menariknya,
tetap juga kena ada 4 hasil yang berkaitan dengan bidang kepakaran dan 1 hasil setiap tahun. Mesti jadi penyelidik utama atau bersama bagi projek pelajar di peringkat sarjana dalam bidang kepakaran macam seni logam tadilah. Menjana pendapatan tidak kurang daripada 300,000. Ya. Barulah boleh apply pengamal profesional. Saya faham perasaan itu. Been there before. Okey, pengamal klinik mungkin saya boleh lompat sebab tak ada. Okey, itu tadi adalah kriteria wajib. Kita ada juga kriteria khusus. Ya. Untuk 3 track yang pertama ni, there are 14 kriteria khusus yang boleh dipilih. Kan tadi kata mana-mana 2 daripada kriteria khusus tu. So ada MOOCs, ada pengiktirafan, jadi penyelia dalam luar negara, mentor kepada pensyarah untuk dapatkan IR ke, dapatkan SR ke, menjadi pemeriksa tesis dalam mata luar negara, jadi perunding dan sebagainya lah. So ini adalah untuk PM, tak saya ada yang kata dan sekurang-kurangnya 2 kriteria khusus, you can choose lah from any of these 14. Okay, now yang saya kata tadi, yang saya tak berapa galakkan orang nak apply, tracknya adalah ini. Kepimpinan institusi ni adalah dekan ke atas. Kalau you are timbalan dekan ataupun timbalan rektor ataupun pengarah boleh ya. Orang selalu apply bila dia pengarah. Dia tahu saya pengarah. Saya boleh apply. Tapi pengarah tu adalah satu unit yang kecil, di bawahnya terletak di bawah T-Rec. Jadi kalau kepengarahan itu ada orang atas dia, which is a T-Rec, yang ada lagi atas dia, tak sesuai kepimpinan institusi. You will flunk the journey lah. Jadi kepimpinan institusi ni when you are macam Prof Rektor, Prof Dekan, ataupun PNC kita, that is the level orang ambil track ini. So be very very careful. So untuk track ini tetap juga wajibnya 3 hasil akademik. Menariknya dia bukan kata bidang pengajaran you, bukan bidang research you, bidang kepimpinan itu. Contoh semua orang kenal Prof Ismi Roha. Dia komunikasi korporat. Dia masuk track kepimpinan institusi untuk profesor dia, bukan Profesor Madya. Profesor. Masa Profesor Madya dia PNP. Tapi untuk apply profesor, dia ambil kepimpinan institusi kerana dia timbalan pengarah di ACAP selama 5 tahun. Timbalan pengarah ACAP adalah JUSA C. Ya. Walaupun namanya timbalan, tapi di peringkat KPT, kesetaraan dia adalah JUSA C. Dan pada ketika dia hantar pada permulaannya, kita pulangkan kerana dia tak cukup eviden penulisan dalam bidang kepimpinan. Lepas tu she came back menunjukkan all the playbooks. Playbook, faham kan? KPT kan ada playbook kan? Yang warna orange lah, yang warna purple lah, yang warna whatever tu. So she is part of the penulis. Jadi itu kita terima. So sekurang-kurangnya 3 dalam bidang kepimpinan. Contoh kalau Prof Rektor belum, tak boleh lah Prof Rektor dah profesor. Contoh saya nak bagi timbalan rektor lah. Contoh timbalan rektor dia belum profesor lagi. Tapi dia kata, I tak kuat PNP, I tak kuat research, I tak buat pengamal, I nak try kepimpinan institusi. Awak rasa boleh apply tak timbalan rektor? Baru je saya cakap tadi. Boleh ke? Apply boleh, tapi akhirnya merana. Kerana terang lagi bersuluh, dia ada bos immediate atas dia yang boleh apply kepimpinan institusi. Mana kata kalau nak apply kepimpinan institusi, you must make sure tak ada orang atas you yang sebenarnya lagi layak apply kepimpinan institusi. Jadi macam T-Rec tak boleh lah sebab dia ada rektor. Rektor layak. Katakan rektor bukan profesor lagi, dia baru Profesor Madya. Contoh. Jadi Prof Ustaz Fendi, katalah PM Ustaz Fendi datang sebagai rektor dalam masa 3 tahun tu, dia memegang jawatan sebagai rektor, dia boleh apply profesor track kepimpinan institusi. Tapi 3 tahun. Jangan baru pegang setahun nak apply. Tak boleh. Dia mesti sekurang-kurangnya dah 3 tahun. Kenapa? Sebab ada hasil. Okey. Clear kan? Alright, saya teruskan. Dan juga mesti pakar rujuk dalam bidang kepimpinan. Pembangunan akademik dan whatever lah. Okey, kepimpinan institusi ada kriteria khusus. Okey, tadi tu kita tengok kriteria khusus untuk 3 track yang pertama. Untuk kepimpinan institusi, inilah kriteria khusus dia. Contohnya pembangunan prasarana, pembangunan akademik, pelajar, perancangan, pembangunan komuniti, semua nampak tak impak dia. Dan dia ada 11. Itu dia. Yang terakhir adalah memimpin kolaborasi antarabangsa. So itulah dia saja dari segi kriteria khusus. Saya rasa
to keep it concise. I have explained as clearly as possible, saya berharapkan ya. Dan sekiranya ada soalan, insyaAllah kita boleh terimalah lagi another 5 minutes. Sebabkan saya minta maaf lah, saya perlu rush ke Terengganu. Okey, silakan. Saya serah pada Prof. Rektor, silakan. Okey, silakan kalau ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada satu nak kepada penjelasan. Sekiranya kita sudah hantar permohonan kepada gugusan dan ketika itu gugusan telah menetapkan kriteria baru. Adakah mereka yang sudah melalui beberapa proses tapi cuma belum lagi dapat kelulusan gugusan, kriteria baru itu diimplement kepada mereka juga? Okey, terima kasih. Yang ini sebenarnya kriteria baru hanya pada kita tengok tarikh kuat kuasa. Tarikh kuat kuasa dengan tarikh hantar permohonan. Kalau tarikh hantar permohonan adalah selepas tarikh kuat kuasa, kita akan kata follow the latest. Tapi kalau tarikh permohonan dia adalah sebelum tarikh kuat kuasa, kita maintain the previous one. Okey, katakanlah kita dah pulangkan dan you take more than 1 year to revise dan nak hantar semula. Bila dah lapse lebih pada setahun, kita akan pulangkan, kita kata you have to start anew. That's why bila dah dapat semula daripada BKK kan, keputusan daripada gugusan yang pertama tu dah dapat keputusan dan you have to revise, jangan ambil lebih dari setahun. When you take more than 1 year to revise, kita akan kata dah void, dah obsolete, you have to start over. Bila start over tu dah terpakailah yang terkini. Jadi maknanya kita tak ubah-ubah goalpost. Goalpost ada tarikh dia. So depending on when you submit the first permohonan, dan kalau you revise dah lebih setahun, kita minta you start over dan bila dah tarikh baru tu start over dah terpakailah yang terkini. Boleh, Doktor? Clear? Okay, thank you. Okey, ada soalan lagi? Kita nak cepat. Assalamualaikum. Berkaitan ke syarat menggraduatkan seorang pelajar. Jadi untuk Profesor Madya ni dia tidak perlu PhD dah. Syarat dia menggraduatkan pelajar master pun dah cukup . Satu lagi. Dari segi kesetaraan. Okey, kesetaraan maknanya 2 orang pelajar penyelia bersama . Okey, adakah pelajar tu daripada UiTM ataupun boleh juga penyelia bersama ataupun penyelia luar bagi universiti lain? Okey, yang ini perlu nak jadi profesor dalam UiTM dan UiTM nak bagi you profesor, you kena menggraduatkan pelajar UiTM. Justifikasi dia sangat jelas. Orang akan kata, minta maaf saya cerita sikit pandangan saya. They question us, saya ni diiktiraf tau oleh USM, UMK, orang luar nampak kepakaran saya sebagai penyelia bersama di sana. Tapi nak minta profesornya daripada UiTM. Jadi UiTM nak tengok hasil yang you keluarkan, iaitu pelajar kita lah. Jadi minta maaf, boleh je pergilah UMK, USM sebagai penyelia bersama, but you put that as your kriteria khusus ataupun you punya kepakaran. But untuk kriteria wajib ini kena menggraduatkan pelajar UiTM sendiri. Okay. Saya tambah sikit bro. Bila kita pencen, bila pencen hari ni, profesor ni saya akan serah pada siapa? UiTM, dan kepada UiTM akan serah pada siapa? Fakulti. Itu sebenarnya anugerah profesor ni adalah universiti tersebut dan lebih detail lagi fakulti tersebut. Itu sumbangan kepada fakulti yang dinilai. Penyelia bersama, tak ada masalah. Telah dilantik oleh IPSIS, siapa kita nak challenge? IPSIS dah luluskan pelantikan you. Itu Prof, nak tanya sikit berkaitan dengan persediaan untuk temuduga. Sebab saya ada dengar juga ada yang sampai beberapa kali temuduga untuk lulus. Jadi nak minta tips saya daripada Prof. Jikalau boleh Prof sharing sikit. Terima kasih. Okey. Tips yang pertama, saya minta maaf saya kongsikan pengalaman saya sendiri pergi temuduga masa nak jadi profesor tersebut dan juga pengalaman sebagai penilai panel temuduga dan juga berdasarkan ceramah yang saya diminta oleh ILD sampaikan untuk menyediakan orang-orang yang datang untuk kursus-kursus berkenaan sebab Dewan dah
tak lepas temuduga, kan dia orang kena pergi ILD. So I am one of the speakers yang ILD minta cakap. Pertama sekali is the moment you buka pintu nak masuk bilik mesyuarat LPU tu, they are already observing you. How do you walk? What do you wear? How do you look at them? Itu penting. Sebab you are there, dokumentasi dah lepas. Panel penilai luar pun dah kata you okay. Memang betul penulisan. Jadi dia orang tak nak question sangat. But they want to see, ni professor to be UiTM, you are going to be ambassador of UiTM. So when you open the door, 2 langkah pertama dia orang dah tahu, alamak, selekeh. Ataupun alamak, bercolourfulnya ni, tudung colour lain, baju colour lain, kasut colour lain. Pun you have to show professionalism. Nak jadi professor kan? So please masuk dengan satu, orang kata apa, personality yang membawa arah professional. Bukan nak pergi wedding, bukan nak pergi dinner, bukan nak pergi high tea. Tak payahlah bling-bling sangat kalau perempuan tu lah. Alright, tu yang pertama. Duduk. Cara duduk juga diperhatikan. Dicadangkan jangan duduk bersandar macam ni. Dicadangkan dulu, Jusani Prof. Suhaimi, mantan TNCC cakap, sampai tu satu ketika ditukarkan kursi tu. Sebab bila kita duduk kat kursi tu, bila pusing-pusing gini kan, jadi bila goreng-goreng, jadi orang tak nampak you serius. Dan juga kerusi tu, kalau terlampau tinggi, maklum kadang-kadang ada wanita yang rendah ataupun ada lelaki yang rendah, kaki tu tergantung kan. Pun kesian. Jadi what you do is sit at the ujung kerusi dan sit up straight. Dan tangan tu jangan macam ni, tangan tu jangan macam atas meja, tangan tu atas peha. Dan bila soalan diajukan, pandang pada orang yang bertanya soalan tersebut, dan bila menjawab, pandang dekat dia. Kalau soalan bahasa Melayu, jawapannya bahasa Melayu. Jangan action cakap bahasa Inggeris pula. Kalau soalan bahasa Inggeris, you are expected to answer in English. Jangan pula kata, saya perlu jawab bahasa Inggeris ke? You will irritate the panel. I asked you in English, it means you respond to me in English lah. It's a hidden, kata apa, customary. Dan soalan-soalan mereka tanya tu yang kadang-kadang kenapa kandas di temuduga. Alright, semasa temuduga, saudara dan saudari perlu nampak humble. Bukan membangga diri. But saudara dan saudari perlu menjual kepakaran saudara dan saudari. Jadi it's about being balanced. You cannot, saya yang memulakan program ini, atas dasar itu alhamdulillah fakulti saya telah menjana pendapatan. Kalau saya tak ada ketika itu, program ini mungkin tak ada. Ancok. Sebab it's I. Tapi you want to say the same thing. You started the program and fakulti dapat menjana pendapatan. How do you say it? Alhamdulillah, saya telah diberi kepercayaan oleh pihak pengurusan fakulti ketika itu untuk memimpin kumpulan membangunkan program baru. Dalam kumpulan saya itu bukan saya seorang sahaja, terdapat juga rakan-rakan yang seperjuangan, ada juga yang lebih senior, ada juga yang junior. Jadi saya dapat belajar daripada yang senior dan alhamdulillah dapat juga yang junior, saya memberikan bimbingan. Sama-sama kita belajar sebagai satu pasukan. Dan dalam masa kurang setahun, program itu telah dapat kita jelmakan. Dan alhamdulillah sehingga kini sudah 3 kohort pelajar mengikuti program tersebut. Penjanaan pendapatan kepada fakulti telah mencecah 300,000. Hasil kerja kami sebagai satu pasukan. Nampak tak? How you say it's about us and we, not me, I, and only I can do it. Orang lain tak boleh buat. Kalau macam tu, tak boleh lah. So, how you say it is also important. Dan kadang-kadang panel akan tanya you, okay, cuba cerita sikit bidang apa you? Apa you dah buat dalam bidang ni? Kadang-kadang you segan nak cerita. Tak, sepatutnya you kena explain thoroughly sebab you are so in love with your passion, with your bidang. To a point that you menceritakan benda-benda yang technical jargon you keluarkan. Jadi panel pun bukan bidang you. They may not be in your bidang, tapi bila dengar you cakap macam tu, dia nampak lah, oh you really know. And there will be questions like, what do you think of, contoh, okay, macam when I was interviewed, Prof. Bakar, Datuk Bakar tanya soalan ni. Okay, Prof. Faiza, what do you think, masa tu saya belum profesor, nak apply profesor. Dia tanya soalan saya berkenaan, apakah pendapat doktor berkenaan assessment di Malaysia ini, dalam pendidikan Malaysia. Walaupun saya bukan buat research on assessment, but I must know about assessment. Dan I kena juruskan balik kepada bidang saya, which is teaching and learning, strategi pembelajaran. Dan di situ bila kita explain tu, they can tell you know your matter because you can relate it to something which you don't really focus on. Yang itu pun kena ada. Selalu sangkut dekat interview bila tak dapat, panel tak convince that you are that person. Macam saya, pengalaman menemuduga bakal profesor, alhamdulillah telah dilantik oleh
PLPU untuk jadi panel penilai VK7 dan ada kandidat lepas, ada kandidat tak lepas. Yang kandidat tak lepas tu kenapa tahu? Dari segi jawapan. Jawapan tu macam tak mencerminkan dia faham apa yang dia buat. Dia memang buat macam-macam, tapi cacar marba tu menyebabkan dia bukan profes in satu bidang. Jadi ke mana dia nak bawa nama UiTM ni dalam bidang dia tu? Itu yang saya kata, be careful with what you write. Dan kadang-kadang panel akan dapat tangkap where you don't know about what you have written because you are co-authoring, nama you menumpang di situ. They can tell because they will ask you, okay, contoh paper ni lah very futuristic ni, cakap pasal AI. Cuba cerita sikit apa drove you, apa yang telah membuatkan doktor nak buat penulisan dalam bidang ini walaupun dia sebagai penulis bersama. Kalau hancur lah kantoi juga. And mata, when you pandang atas, dia orang tahu you're thinking. Sebenarnya jawapan tu kena spontaneous. Bila macam you take time to jawab, dari pandang kanan, di pandang kiri, pandang ke belah atas, people, psychology, the mind is thinking and they know you cannot. It has to be automatic. Menunjukkan memang bidang you lah tu. Memang itulah yang you buat selama ini. Tapi kalau you need time to think, to respond, and kalau pun you respond benda macam superficial, tak mendalam, tak nampak ada orang kata boleh mencapai beberapa disiplin and then you synthesize kan, then that's why tak lepas dekat interview itu. Ya, walaupun tadi nampak segak, tampan, bergaya, duduk pun comel, cakap pun okey, tapi bila benda-benda yang kritikal tu tak sampai level profesor, and that is how you will be asked to come again and to have a mentor contoh, ataupun pergi kursus dekat ILT. Itulah, boleh doktor? Okey, dah. Okay, ada lagi? Daripada wanita. Last question. Last question. Assalamualaikum Prof. Hi, how are you? Alright, my name is Emilia. Soalan saya macam ni. Dulu ada satu term Golden Gate. 454 pun ada Golden Gate. Maksudnya tak ada doktor, tapi selepas experience. Okay, adakah masih sekarang implementationnya masih ada Golden Gate? For example, I tak ada doktor, tetapi my experience teaching 25 years. And then I ada supervision, master by research student. And then bla 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 yang lain semua okay, cuma tak ada doctorate. Is there any chance for me sebelum mungkin lepas ni I nak buat PhD for sometimes, but then in time tu. Do you understand my question? Nampak kan? Okay, thank you Prof. Terima kasih, saya faham. Ini bagi mereka yang dah kerja 25 tahun tapi tak ada PhD kan. Saya rasa kesetaraan dengan tidak punya PhD itu adalah 20 tahun berkhidmat dalam bidang. I think it is still valid. I think I kena double check sebab baru-baru ni ada banyak movement yang terkini. Ada kriteria baru akan di-launchingkan tak lama lagi. Sebenarnya dah sedia nak launch dalam 5 hari tu, tapi Datuk VC suruh tahan dulu, tambah lagi sebab kita bercakap sebenarnya ni lah. Dan juga dia tak ada PhD tapi dia ada professional recognition. Contohnya dia ada IR, dia ada SR. Jadi kita nak tengok dia tak ada DR tapi dia ada IR, dia ada SR, dia ada TS. Jadi kita nak kenal pasti badan professional recognition yang mana yang setara dengan PhD. Contoh TS itu tidak. Tapi kalau IR ya, sebab dia sekurang-kurangnya 3 tahun projek dan dia pergi industry attachment setahun. Jadi bila itu kita perbincangkan, insyaAllah how long you have been in the university, it is still standing lah. But until the new criteria yang akan di-launch tak lama lagi keluar, that might change. Wallahualam. Menunjukkan kita universiti memang nak galakkan orang ada PhD. Nah sampai profesor, you must have a PhD lah. Boleh ya? Okay, thank you. Okay, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak Prof. Cuma sepanjang 3 tahun saya duduk dengan Prof menjadi ahli jawatankuasa dan Prof jadi pengurusi, saya catat 11 Prof sebenarnya. Masa dulu lagi saya catat. Satu, isu penulisan bersama pelajar dan suami isteri. Mana ada bini, di situ ada lelaki. Tak payahlah. Buanglah salah satu. Kalau awak suami, buang isteri. Prof, selalu kita detect macam itulah kalau suami isteri. Dan kita pun ramai ada suami isteri. Kalau menulis, avoid. Avoid. Kemudian menulis dengan pelajar ni. Kita orang, awak kelentong macam mana pun, jawatankuasa ni ramai. Ini FYP student ni. Boleh baca tu sebenarnya. Tak payahlah kita kata, oh ini saya punya, ini saya punya. Sebenarnya, awal-awal kita detect, dia boleh tahu dah. Bersama pelajar dan
Daripada satu tu dia berderek semua dengan pelajar. Avoid. Kemudian tajuk penulisan terlalu ringan. Kalau Prof tanya saya, macam mana Ustaz tajuk dia ni? Entah, macam tajuk surat khabar saya kata. Ingat sekali dulu sebab tajuk dia tu, kita tahu tajuk pun tahu dah. Tajuk FYP. Nombor 3, jurnal yang sama. Kita detect satu jurnal, dari saya menulis 20 jurnal. Jurnal sama sebenarnya. Kemudian dia bukan penulis utama, dia bermonceng je daripada awal hingga akhir. Kalau 7 syarat utama tu satu je ada utama. Itu kita dah boleh tahu dah trend. Kemudian yang Prof sebut tadi, penulisan mengikut bidang. Ini banyak berlaku ni. Dia terutama contohnya dia bidang art, kan, bidang media. Lepas tu dia pergi tulis bidang matematik. Sebab dia tu siapa yang dia bonceng tu? Dia bonceng dengan ustaz, dia jadi ustaz. Dia bonceng dengan pendidikan macam Prof, dia jadi cikgu. Tengok, kita boleh detect sebenarnya. Kemudian kematangan calon, terutama untuk BK7. Prof banyak sebut. Lepas tu personality, pengkhususan. Lepas tu calon dikenali kepakaran. Yang terakhir tadi, sokongan ketua jabatan. Contoh, macam Prof sebut tadi, ramai orang petikai isu saya menggraduat pelajar-pelajar USM, saya banyak soal sumbangan daripada luar, saya banyak jemputan, saya banyak itu. Dalam Facebook Prof, semua kerja dia tu kerja luar. Tiba-tiba yang nak mari minta profesor dengan fakulti kita. Ini ketua jabatan, macam saya sudah pernah jadikan, Prof pernah jadikan. Kita tahu dalam Facebook dia tu, ceramah setiap hari. Tak pernah ceramah di fakulti. Bila sebut di fakulti je, saya sibuk, saya ni. Orang macam ni, janganlah berangan-angan. Selalu saya sebut macam tu. Sebab Profesor Madya adalah sumbangan daripada fakulti. Fakulti kita yang anugerah. Jadi kalau ketua jabatan tak tahu pun apa kerja kita, kalau contohnya kat sini kan, rektor lah. Rektor tak pernah tengok sumbangan kita. Malah dia jadi musuh pada rektor pula. Kan? Apa yang rektor buat, dekan buat, semua tak setuju. Semua tak suka. Tiba-tiba nak minta profesor. Ini void lah. Ini pengalaman-pengalaman lepas yang saya tulis 11. Yang terakhir tu sokongan ketua jabatan tu sangat penting. Setengah tu, dia tak jumpa apa Prof. Tak pernah jumpa ketua jabatan. Tiba-tiba dia hantar, dia mesej, minta tolong klik. Mesej je. Tolonglah. Kita lepas tu satu lagi, kenapa Prof sebut tadi perkhususan? Sebab bila dia jadi profesor nanti dan sebagainya, orang tahu dia profesor bidang apa. Itulah sikit sebanyak yang saya boleh conclude. Sepanjang 3 tahun saya duduk bawah Prof dulu, saya ingat Prof, selalu orang kata payah sangat gugusan ni. Selalu saya sebut Prof, masa kita duduk sekali dulu, saya kata mesyuarat yang paling saya takut ialah mesyuarat kenaikan pangkat. Prof selalu sebut kan, sebab dia melibatkan rezeki orang. Jadi sebenarnya kita tak cincai. Kita kata, bukan memayahkan ni, semua orang duk kata, payah kan. Dia dulu mudah. Sebenarnya term yang kita guna selalulah ingat rezeki orang. Buat kerja betul-betul, kita ahli jawatankuasa. Jadi itu kita orang ahli jawatankuasa yang paling takut ialah jawatankuasa kenaikan pangkat. Sebab rektor ni Bro, dia kena mempromosikan 35 jawatankuasa di Jabatan Kelantan. Dan saya selalu sebut kenaikan pangkat lah yang paling saya takut mempengerusikan. Sebab dia melibatkan rezeki semua daripada anak. Kalau orang bini tiga rezeki dia untuk bini dia. Terima kasih banyak Prof. InsyaAllah apa-apa nanti kita boleh rujuk Prof nanti lagi. Saya ambil masa 1 jam ya dengan Prof sebab Prof nak pergi Terengganu. So rushing. Nanti kita boleh bertemu lagi lah. Dan insyaAllah next nanti pendaftar boleh susun lah untuk program kenaikan pangkat. Sebab kita nak sebenarnya ramai staf yang tak Kelantan naik pangkat. Terima kasih cukup Prof. Okey, kita serah pada pendaftar. Okey, alright. Masa sangat mencemburui sebab masa yang diberikan dah terlebih 1 minit Prof. Okey, tuan